Adakah haram jika seorang wanita itu memotong kuku dan rambut ketika sedang haid? Dia sedang haid, dak kering di darah, dak mandi lagi. Ditanya haram ke tak potong kuku dan potong rambut? Hukumnya tidak haram. Tidak haram. Pendapat yang mengatakan makruh pun tidak kuat. Jumhur ulama mengatakan harus. Tapi ada pendapat mengatakan makruh, itu saja. Bukan dengan nas yang sharih, tetapi dengan qiyas sahaja. Maka yang paling kuat iaitu tidak ada larangan daripada hadis yang sahih, maka kekallah hukumnya tidak makruh. Walau bagaimanapun kalau kita nak mengajar nak royak makruh boleh juga. Sebab ada pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan makruh. Tak ada, kedua-dua betul belaka. Pendapat mengatakan makruh sandarannya dengan qiyas. Pendapat jumhur ulama mengatakan tidak dilarang kerana tidak ada larangan daripada nas. Yang ada datang masalah potong kuku tak boleh potong rambut, ialah masalah berkorban. Nabi kata barang siapa yang nak mengorbankan, melakukan korban, ibadat korban, bila datangnya bulan Zulhijjah, maka janganlah potong kuku, jangan potong janggut, potong rambut. Tu saja ada nas. Tapi jangan tu makna makruh saja, bukan haram. Kemudian ada orang kata pula bila bangkit lagi, nak kuku-kuku kita hendak mandi lagi mari kat kita. Nampak? Itu tidak ada nas. Itu hanyalah pandangan ulama sahaja. Nak beramal lah, tak mau ikut pun tak apa.